Assalamualaikum. Begitulah ucapanmu kepadaku dengan penuh kelembutan dan dengan senyuman yang penuh keikhlasan dan menghargai. Kuhulurkan tangan dan kau genggam erat. Kau pandang ke mataku. Lembutnya pandanganmu mengasyikkan. Pastinya sehalus itu jua jiwamu. Aku terpesona. Aku kagum. Terima kasih Pakcik. Aku belajar sesuatu daripada pertemuan ini. Dari situ aku sedar kehebatan bukan kerana kepetahan, tetapi daripada ucapan suara yang lembut, jujur dan rendah hati.